Tengah bawa kereta. Ya, tapi macam naik pulak dah. Assalamualaikum. Hari ni kita nak cerita punca kereta jadi overheat dah. Okey, nombor satu, awak kena tengok dulu. Dia dah tekek. Spring dia main lagi ke tak? Buka terang tekan lagi ni. Kalau main lagi maknanya komen. Kena tengok, kena check belakang ni, getah-getah dia ni. Kadang-kadang getah ni tak ada dah. Cabut terus lah duduk dalam ni. Yang kedua ni kita kena check dalam ni coolant ni ada ke tak. Dalam spare tank ni sekali kena buka tudung dia ni. Baru kita nampak. Ambil jarinya, bubuh dalam ni tengok. Ada ke tak? Pastikan ada waktu enjin sejuk dah. Jangan waktu enjin panas. Tidak habis melecu. Dah. So lagi kipas. Kipas pastikan dia musim. Kalau tak musim dia boleh jadi overheat juga. Water pump. Water pump kena check. Kena check tu tengok dia ada titik ke tak. Radiator dah. Radiator ni banyak ke agak. Ramai kita jumpa pakai. Tak pakai coolant. Lepas tu jadi sombak tu. Air ni lelah mana pun dia kekal agak. Pakailah air kowe ke, air suling ke. Dia kekal agak sifat je. Pakailah coolant. Gerai tak kekal agak. Okey, hok mana kereta ada masalah overheat ke apa, boleh mari DMF dah. Jumpa ngading dah. Lacak.